Assalamualaikum, selamat petang. Selamat pagi. Selamat pagi. Semua sehat? Sehat. Wah, alhamdulillah. Semua dah makan? Sudah. Okey, bagus. Masih ingat saya ke? Masih. Masih bagus. Sebelum Siti. Okey, memandangkan ada yang tak kenal saya lagi, jadi saya perkenalkan diri saya. Saya Siti Fatimah, boleh panggil saya Miss Siti. Okey. Sebelum kita mulakan pembelajaran, saya nak awak semua tengok sekeliling awak semua. Bersih ataupun tidak? Bersih, bagus. Jadi bolehlah kita belajar dalam keadaan selesa. Okey. Saya mengajar unit kompetensi single phase wiring, itu kod F432 0052 2019 C02. So, tajuk kita hari ini adalah prosedur keselamatan dan bahan pendawaian. Oh, badan aku terbang kau. Okey, tujuan pembelajaran hari ini saya akan terangkan prosedur keselamatan semasa melakukan projek. Dan bahan-bahan pendawaian. Yes. Hari ini? Hadir. Kalau semua hadir. Saya nak awak semua isi kehadiran untuk saya rekodkan dalam kehadiran kamu semua. Sudah, Miss. Sudah? Ya. Okey. So, kehadiran hari ini adalah 30/30. Bagus. Semua hadir. Lemas macam ni. Ada yang puasa ke? Hidup ni. Kadang. Oh, dah. Okey. Semua isi kehadiran kan? Jadi, sebelum mulakan pembelajaran kita, saya nak tahu apa yang kamu semua tahu tentang elektrik. Kalau dengar elektrik, kamu mesti fikir sesuatu tu. Apa? Karen, lampu. Okey, bagus. Betul. Itu adalah benda basic tentang elektrik. Okey. Seterusnya, ini adalah tajuk kita hari ini, prosedur keselamatan dan bahan pendawaian. Okey, ini adalah contoh video kemalangan kalau kita tak mengikuti prosedur dan tidak menggunakan bahan-bahan yang diiktiraf. Faham? Okey, semua nak tengok? Okey. Video ni sangat bahaya untuk ditunjukkan secara penuh. Jadi saya nak tunjukkan tajuk topik ni saja, iaitu malang tidak berbau, iaitu juruteknik maut tersentuh kabel elektrik. Okey, apa yang saya nak bagi tahu kat sini, ada siapa-siapa faham apa yang terjadi dekat sini? Walaupun dia juruteknik tapi dia tetap
tetap juga ditimpa kemalangan. Betul. Bagus Putri dah. Jadi dekat sini walaupun dia juru teknik, dia pun ada kelalaian dan ada kecuaian semasa melakukan pendawaian elektrik. Jadi maksudnya dia tidak mengikuti prosedur keselamatan. Faham? Jadi saya nak terangkan apa itu prosedur keselamatan. Hazwani boleh bacakan untuk saya? Boleh, Miss. Langkah dan amalan kerja terstruktur untuk mencegah kecelakaan, kecederaan, kebakaran dan kerosakan. Okey, terima kasih. Jadi siapa faham apa yang dibacakan tadi? Tak faham. Okey, Miss terangkan. Prosedur keselamatan iaitu langkah dan amalan kerja terstruktur untuk mencegah kecelakaan, cedera, kebakaran dan kerosakan. Itu bermaksud langkah dan amalan kerja terstruktur maksudnya langkah kerja yang tersusun dapat mencegah kecelakaan. Kalau kita buat kerja yang tersusun, dah diatur pada permulaan, maksudnya nanti bila kita memulakan projek, kerja tersusun, jadi kemalangan boleh dielakkan. Okey, faham? Faham. Okey, seterusnya keselamatan semasa projek. Keselamatan semasa projek iaitu menggunakan PPE. Apa itu PPE? Ada siapa tahu? Alat pelindung diri. Ya, alat pelindung diri. Kalau untuk setiap bidang akan berbeza-beza PPE kan? Jadi saya akan tunjukkan PPE untuk elektrik. Jadi yang atas ni adalah PPE untuk voltan tinggi dan yang bawah ni untuk voltan yang rendah. Apa beza dua ni? Ada yang tahu? Ada. Apa perbezaannya, Putri Ida? Baju, betul. Baju safety untuk voltan yang lebih tinggi. Betul. Okey, kalau di atas ni baju digunakan untuk voltan tinggi supaya menghalang daripada volt yang tinggi terkena badan. Okey, yang bawah ni untuk kerja-kerja ringan seperti pasang soket, pasang lampu. Okey, kita boleh menggunakan berada di dekat kawasan pembangunan industri dan jaket cermin mata melindungi mata. Okey, seterusnya mematuhi prosedur. Contohnya, sebelum kita memulakan pendawaian, apa yang kita kena buat? Kita mesti menyediakan peralatan terlebih dahulu. Betul, tapi kurang tepat. Sebelum kita memulakan pendawaian ataupun projek kita hendaklah mematikan dahulu punca kuasa utama. Astaghfirullahalazim. Okey, selepas kita mematikan punca kuasa utama, barulah kita boleh menyediakan peralatan yang sesuai, bahan yang sesuai dan menggunakan PPE. Okey. Masa akhir projek, kita hendaklah menguji pendawaian kita dengan menggunakan alat penguji voltan untuk memeriksa voltan yang kita gunakan dan kita buat adalah sesuai dengan pendawaian kita. Sampai sini faham? Faham. Okey, last sekali adalah gunakan peralatan yang sesuai. Contohnya, apa peralatan yang kita guna semasa melakukan pendawaian? Betul. Okey, test screwdriver ataupun pemotong wayar itu adalah bahan common yang selalu digunakan semasa melakukan pendawaian. Okey, maksudnya gunakan peralatan yang sesuai adalah menggunakan peralatan yang mempunyai penebat yang baik. Contohnya yang hitam ni adalah penebat untuk menghalang jika ada arus berlebihan. Okey, faham? Faham. Okey, seterusnya konsep keselamatan. Okey, sebelum saya terangkan konsep keselamatan, apa beza pendawaian domestik dan industri? Tak tahu. Okey. Pendawaian domestik adalah pendawaian yang biasa kita tengok dekat rumah, yang tempat-tempat yang kecil yang menggunakan pendawaian satu fasa. Okey, kalau pendawaian industri,
kita selalu tengok dekat kilang ataupun dekat klinik, dekat kelas, iaitu pendawaian 3 fasa yang menggunakan trunking oren tu. Kalau pendawaian luar, kita tengok kalau kilang dia dekat luar dia ada guna trunking besi yang besar-besar. Pendawaian luar yang tinggi seperti ini. Ini adalah motor yang mempunyai voltan tinggi. Okey, sampai sini faham? Faham, bagus. Okey. Adalah kepentingan prosedur keselamatan. Boleh bacakan untuk saya, Rafidah? Melindungi nyawa, melindungi aset, mematuhi peraturan dan piawaian, meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Okey, terima kasih Rafidah. Okey, saya akan terangkan apa itu kepentingan prosedur keselamatan. Pertama, melindungi nyawa. Semua orang tahu elektrik sangat berbahaya kepada manusia maupun kuasa rendah ataupun kuasa yang tinggi. Okey, jadi kalau kita tak ikut prosedur keselamatan, jadi apa yang terjadi kepada kita? Akan terkena kemalangan. Betul, dapat mengancam nyawa. Okey. Kedua, maksud melindungi seperti ini. Ini terjadinya kebakaran dan kecelakaan, jadi boleh merosakkan aset yang kita buat, projek yang kita buat. Okey, seterusnya mematuhi peraturan dan piawaian. Apa pentingnya peraturan dan piawaian? Ada siapa-siapa tahu? Kepentingan peraturan dan piawaian. Tak tahu. Okey, tak tahu, saya akan terangkan. Okey, peraturan dan piawaian adalah peraturan untuk memasang pendawaian. Kita hendaklah memasang pendawaian mengikut peraturan yang telah ditetapkan, iaitu standard, contohnya ISO, MSC dan yang telah dibuat oleh EIU. Okey. Nanti saya akan terangkan apa itu ISO, apa itu EIU pada pembelajaran kita akan datang. Okey, seterusnya saya akan terangkan bahan pendawaian yang ini. Okey, kita dah masuk topik kedua. Jadi, bahan pendawaian yang sangat penting untuk kita maupun kita nak buat pendawaian kecil ataupun pendawaian yang besar, voltan rendah, voltan tinggi. Yang pertama adalah Kabel. okey, kabel. Kabel ni ada beberapa jenis dan banyak jenis. Nanti saya akan terangkan. Okey, yang kedua, Alat pelindung. okey, yang ketiga Aksesori pendawaian. dan keempat Bahan pembumian. dan akhir sekali. Alat pengujian. Okey, kabel dia ada 2 saiz yang paling umum untuk pendawaian satu fasa, iaitu 2.5 mm dan 1.5 mm. Warna dia pun mempunyai fungsi dan mempunyai banyak warna yang berbeza. Untuk 2 fasa, fungsi warna merah, hitam dan hijau hanya untuk 2 fasa, iaitu merah wayar hidup, hitam wayar natural dan hijau wayar bumi. Okey, kalau 3 fasa, warna merah, warna kuning, merah dan biru untuk wayar hidup, hitam untuk wayar natural dan hijau untuk wayar bumi. Saya nak awak semua hafal dan faham untuk saya tanya soalan sebentar lagi. Okey, good. Okey, seterusnya alat pelindungan litar. Apa contoh alat pelindungan litar yang saya pernah ajar sebelum ni, minggu lepas? Boleh bagi tahu saya satu contoh? RCCB. Betul, RCCB. Alat pelindungan litar yang saya bagi contoh 2 alat pelindungan litar, iaitu MCB dan RCCB. Apa fungsi MCB dan RCCB? Ada siapa-siapa ingat? Tak ingat. Okey, saya akan terangkan. MCB adalah punca kawalan kuasa utama dan RCCB adalah
pelantik untuk arus yang berlebihan. Okey. Seterusnya aksesori pendawaian. Apa contoh aksesori pendawaian? Siapa tahu? Kabel, Swiss, soket, tracking. Trunking. Okey, contoh aksesori pendawaian adalah trunking ataupun conduit pipe. Okey. Seterusnya adalah bahan pembumian. Contoh bahan pembumian adalah, yang ni saya akan ajarkan minggu hadapan tentang pembumian. Okey, hari ni saya nak terangkan bahan pembumian. Bahan pembumian adalah yang ni, yang panjang ni. Ini adalah Cooper rod bumi yang ditanamkan ke dalam bumi untuk mencari elektrik bumi. Dan ini adalah Cooper lug untuk disambungkan kepada wayar bumi untuk masuk ke dalam rumah ataupun kilang ataupun di tempat-tempat yang kita melakukan pendawaian. Okey. Seterusnya alat pengujian. Macam yang saya cakap tadi, alat pengujian sangatlah penting pada akhir pendawaian, akhir projek. Jadi, alat pengujian yang kita guna adalah yang ini. Apa ini? Multimeter. Puteri Ida. Ini adalah multimeter untuk mengukur voltan. Okey, sampai sini faham? Faham, bagus. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Okey, seterusnya ciri-ciri bahan. Okey, bahan-bahan yang saya cakapkan tadi, salah pula. Okey, bahan-bahan yang saya terangkan tadi, kita hendaklah memilih bahan yang betul untuk melakukan pendawaian, untuk memulakan pendawaian yang baik, kan? Okey, kalau bahan kita rosak, tidak baik dan kita suka pilih, jadi pendawaian kita jadi rosak, betul. Jadi ciri-ciri bahan yang pertama adalah kekuatan mekanikal, kedua ketahanan dan ketiga kos. Okey, kekuatan mekanikal maksudnya saya akan terangkan. Kekuatan mekanikal seperti ini. Tengok dalam ni. Dia marah sebab orang guna kabel suka hati untuk pendawaian dan 3 kali rosak dalam masa sebulan sebabkan kilat. Maksudnya dia gunakan RCCB yang tidak baik. Dia gunakan RCCB yang tidak sama dengan pendawaian. Maksudnya dia gunakan RCCB voltan rendah untuk pendawaian voltan yang tinggi. Jadi faham? Faham. Okey, faham. Bagus. Kedua, ketahanan. Ketahanan contohnya ni, aksesori pendawaian. Ni adalah aksesori pendawaian. Okey, ketahanannya bermaksud kalau kita letak dekat situ dalam sebulan, 2 bulan, kan kita nak guna pendawaian dalam masa yang panjang, kan? Jadi benda tu kalau kita gunakan kualiti yang rendah, kualiti yang tidak baik, jadi benda tu boleh pecah, merekah. Trunking ataupun pipe PVC. Jadi kita kenalah guna aksesori yang betul, yang berkualiti. Okey, untuk kos, kita hendaklah melihat kos pembelian dan kita tak boleh gunakan semua benda yang murah-murah untuk membajetkan duit kita, kan? Kita hendaklah mengikut kualiti dan kegunaan. Okey, faham sampai sini? Faham. Okey, bagus. Okey, saya teruskan. Jadi seterusnya bahan dan fungsi. Okey, saya telah bagi tahu tentang kabel tadi, kan? Kabel, jadi saya nak bagi tahu fungsinya. Kabel adalah untuk mengalirkan arus yang baik. Kenapa dia mengalirkan arus yang baik? Sebab kita pilih kabel yang betul, kabel yang berkualiti. Jadi itu sangat penting untuk pendawaian. Kita pilih sesuatu yang berkualiti. Okey, seterusnya alat pelindungan litar. Kita adalah memilih alat pelindungan litar yang baik supaya dapat melindungi litar kita. Okey, faham sampai sini? Okey, seterusnya adalah aksesori seperti yang saya cakap tadi. Aksesori untuk melindungi pendawaian dan kualiti supaya kualiti pendawaian kita boleh bertahan jangka masa panjang. Okey, last sekali. Bahan pembumian. Okey, bahan pembumian. Apa kegunaan bahan pembumian? Boleh seorang bacakan untuk saya? Kabel. Bukan. Apa ya? Ni.
Bahan pembumian mengawal arus bocor. Betul. Okey, kita buat pembumian untuk mengawal arus bocor. Apa itu mengawal arus bocor? Arus bocor tu datang daripada kilat. Okey, bila kilat datang selalu berlaku trip. Apa semua tu disebabkan RCCB yang salah. Jadi, kita buat bahan pembumian ni untuk menetralkan elektrik daripada kilat, daripada tanah. Okey, ni contohnya bahan pembumian. Okey, sampai sini faham? Boleh saya teruskan? Okey, boleh. Okey, Nurina Rizwana boleh bacakan saya rumusan? Pilih komponen berkualiti dan sesuai seperti kabel, pelindung litar dan bumi, aksesori pelindung kabel penyambung untuk sistem selamat dan berfungsi. Dan tidak lupa patuhi standard Malaysia. Betul, terima kasih Nurina. Okey, seperti saya cakap daripada mula hingga akhir ni, yang paling penting adalah memilih komponen yang berkualiti, iaitu kabel, pelindung litar, aksesori dan pelindung kabel. Okey, untuk sistem kita memilih yang berkualiti dan sesuai untuk menjaga sistem dengan selamat dan berfungsi dengan baik. Dan yang paling penting adalah mematuhi standard Malaysia supaya tidak dikenakan saman. Faham? Okey, ini adalah kertas penerangan pembelajaran kita hari ini. Boleh semua scan untuk awak belajar. Saya bagi masa awak semua 10 minit untuk buat revision sebelum saya memberikan beberapa soalan dan kuis. Okey, awak boleh scan dan simpan ya. Okey dah semua? Okey dah. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Quiz time. Jadi, semua nak main quiz? Nak. Okey, saya bagi soalan quiz. Semua dah ready? Dah. Okey, semua sabar. Harap bertenang. Semangat semua dah faham kan? Harap semua boleh dapat jawab dengan betul. Siapa menang dapat kasih sayang. Okey dah? Belum? Belum. Dah ke belum? Oh belum. Okey. Okey, boleh. Macam-macam nama Gen Z. Nasi ayam. Nasi ayam pun mana ni? Madam suruh lah. Ha? Madam suruh lah. Okey, semua dah bersedia? Sudah. Okey, saya akan mulakan ya. Sebentar ni. Okey. Okey dah? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okey, 3, 2, 1. Okey, apakah langkah pertama yang paling penting sebelum melakukan kerja pendawaian elektrik? Okey, ada seorang jawab salah macam minggu lepas. Siapa itu? Okey, tak apa. Maksudnya awak kena buat revision lagi. Okey. Okey, kita belum tahu siapa pemenang. Okey, soalan kedua. Menggunakan kayu untuk menguji kebocoran arus, adakah betul ataupun salah? Adakah orang guna kayu untuk menguji? Okey, ada 2 orang menggunakan kayu untuk menguji kebocoran arus. Okey, bagus budak tu. Siapakah itu? Okey, seterusnya. Near.
Okey, alat pelindungan diri mana yang wajib digunakan semasa melakukan projek pendawaian elektrik? Siapa satu ni? Siapa merah ni? Tak apalah, mungkin awak agak kurang fokus masa saya mengajar. Okey, seterusnya. Wow, Puteri Ida melawan semua ranking. Okey, soalan kedua terakhir. Apakah bahan utama yang diguna pakai semasa melakukan projek pendawaian? Yang pertama tadi saya bagi tahu. Salah tekan. Puteri Ida ni kenapa? Kabel sebenarnya. Kabel sebenarnya. Oh, ada yang masih keliru. Tak apa, nanti saya terangkan lagi ya untuk pembelajaran akan datang. Okey, soalan terakhir saya harap semua betul. Siti Ayu, cantik nama Siti Ayu. Apakah punca berlakunya kemalangan renjatan elektrik? Okey, semua betul. Jadi, semua faham. Okey, seterusnya kita tengok siapa menang. Yang menang dapat apa? Belum. Ada soalan last. Bonus. Okey, memutuskan bekalan utama jika berlakunya seseorang terkena renjatan elektrik. Takkan kita nak biar seseorang tu terkena renjatan elektrik? Betul. Apa yang cakap ni? Okey, betul. Ini adalah soalan logik. Okey, kita tengok siapa pemenangnya. Tempat ketiga, Puteri Ida. Wow. Tempat kedua, Siti Ayu. Dan yang ketiga, ni NNR. Okey, tahniah. Nina Rizwana. Kelip. Okey, boleh saya teruskan pembelajaran kita hari ini? Boleh. Okey, seterusnya saya akan bagikan, semua dah faham kan tadi? Saya akan bagikan kertas tugasan. Lupa kertas tugasan. Okey, kertas tugasan untuk awak semua. Dalam kertas tugasan ni ada 4 soalan. Jadi saya nak awak semua jawab 4 soalan ni dalam masa 10 minit. Boleh? Boleh. Okey. Dah, Miss. Okey, dah. Semua dah? Okey. Dah, Puteri dah? Dah, sudah siap. Okey. Okey, kurang sihat. Saya harap awak semua boleh jawab dengan betul ya soalan yang saya bagi tadi. Jadi, itu saja yang saya nak terangkan masa pembelajaran hari ini. Dan saya nak tanya, ada soalan ke yang awak semua tak faham? Tak ada. Semua soalan yang awak tak ada. Jadi saya akan tanyakan kepada awak. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Saya akan pilih secara random ya. Hati-hati. Okey. Saya nak bagi soalan. Nyatakan 3 warna untuk kabel pendawaian satu fasa. Saya nak Siti Hasmah jawab. 3 warna pendawaian satu fasa. Boleh berdiri? Bagus. Maksudnya Siti Hasmah faham. Jadi soalan kedua. Saya nak seorang bagi satu contoh apa itu alat pelindungan lita yang gambar putih tadi yang saya beritahu tadi. Okey, Puteri Ida boleh jawab. Berdiri. RCCB. Betul. Bagus. Maksudnya awak semua faham.
Okey. Lagi soalan terakhir, last. Apakah alat yang diperlukan untuk menguji voltan pendawaian? Berdiri kalau seorang jawab. Nak jawab? Okey, Nurnina. Okey, Nurnina. Betul. Terima kasih. Okey, maksudnya semua faham apa yang saya belajar hari ini. Okey, seterusnya minggu hadapan pada hari Khamis saya akan buka topik baru untuk kita semua belajar. Jadi saya nak awak semua buat revision terlebih dahulu sebelum kita masuk topik yang baru. Okey, tajuk topik kita minggu hadapan adalah pemilihan dan spesifikasi kabel. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.